Bahagian 1. Tactic Screen ASAP, the smoke screen. Strategi utama dalam bab ini ialah jangan biarkan orang tahu apa tujuan sebenar anda. Jika mereka tidak tahu apa yang anda mahu buat, mereka tidak boleh bina pertahanan atau melawan anda. Kisah 1. Strategi Marquis de Sevigne, si Casanova yang gagal. Latar belakang, Marquis de Sevigne adalah seorang lelaki muda yang jatuh cinta dengan seorang countess, wanita bangsawan yang sangat cantik tetapi susah nak dipikat. Kesilapan, Marquis ini jenis yang jujur sangat. Dia ikut cara lama, mengaku perasaan, bagi bunga dan sentiasa ada bila wanita itu perlukan dia. Hasilnya, wanita itu bosan dan rasa dia ni terlalu mudah dijangka. Nasihat Ninon de Lenclos. Ninon, pakar pemikat yang terkenal, beritahu Marquis, kalau nak pikat dia, kau kena buat dia tertanya-tanya. Taktik baru, Ninon suruh Marquis pura-pura minat pada wanita lain. Dia kena pergi ke pesta dengan wanita lain dan bila berjumpa dengan countess itu, dia kena berlagak biasa-biasa saja, tak tunjuk minat sangat. Hasilnya, countess itu mula rasa cemburu dan tertanya-tanya, kenapa dia tak kejar aku lagi? Akhirnya, countess itu sendiri yang mula mengejar Marquis. Pengajaran, jangan tunjuk niat sebenar anda secara terang-terangan. Gunakan sasaran palsu untuk mengelirukan orang lain. Bahagian 2. Taktik Kejujuran Palsu, Selective Honesty. Salah satu cara paling berkesan untuk sembunyikan niat adalah dengan berlagak jujur atau terbuka tentang perkara-perkara kecil. Logiknya, apabila anda nampak macam terbuka dan jujur, orang akan mula percaya kepada anda. Apabila mereka sudah percaya, barulah anda boleh buat langkah besar anda tanpa mereka sedar. Contoh strategi. Cakap tentang satu matlamat yang nampak logik, tetapi sebenarnya itu bukanlah apa yang anda mahukan. Orang akan sibuk memerhati matlamat palsu itu sementara anda sedang bergerak ke arah matlamat sebenar. Bahagian 3. Kisah sejarah Talleyrand dan Napoleon. Bab ini juga menyentuh tentang bagaimana menteri-menteri hebat seperti Talleyrand menggunakan bahasa yang samar-samar. Taktik bibir terkunci. Jangan pernah cakap lebih daripada apa yang perlu. Wajah tanpa ekspresi. Talleyrand terkenal kerana wajahnya yang tidak menunjukkan sebarang emosi, poker face. Walaupun dalam keadaan cemas atau gembira, muka dia tetap sama. Ini membuatkan musuh dia takut sebab mereka tidak tahu apa yang dia tengah fikirkan. Bahagian 4. Kenapa berterus terang itu berbahaya? Dalam dunia kuasa, menjadi orang yang terlalu jujur sebenarnya adalah satu kelemahan. 1. Mudah diatur. Jika orang tahu apa anda mahu, mereka boleh gunakan maklumat itu untuk kawal atau sabotaj anda. 2. Kurang menarik. Misteri membina kuasa. Orang yang terlalu mudah dibaca biasanya dianggap tidak mempunyai pengaruh yang besar. 3. Menimbulkan penentangan. Jika anda beritahu anda mahu buat perubahan besar, orang yang rasa terancam akan segera bersatu untuk jatuhkan anda sebelum anda sempat bermula. Kunci utama bab 3 untuk diingat. Gunakan skrin asap. Buat aktiviti atau tunjukkan minat pada perkara lain untuk tutup niat sebenar anda. Banyakkan umpan. Bagi orang nampak apa yang mereka mahu nampak, supaya mereka terlepas pandang apa yang anda sedang buat. Diam itu emas. Kurangkan bercakap tentang rancangan masa depan anda. Biarkan keputusan atau hasil akhir yang mengejutkan mereka. Fail ini memang mencampurkan istilah Inggeris dengan terjemahan Melayu, tetapi intipatinya tetap sama. Kekalkan misteri, sembunyikan kad anda dan jangan biarkan sesiapa pun tahu langkah seterusnya sehingga anda sudah pun menang. Ada